Wah, cantik dia bunga kek embong ni kan warna dia tu menarik betul pandangan kita. Wah, ni bonus bunga matahari ni. Dia punya anak pokok ni hidup sendiri. Mungkin biji benih yang lama jatuh dan dia tumbuh sendiri kan kawan. Tu dia kan kawan, pokok bunga matahari sekali tumbuh penuh kan kawan. Wah kan kawan, seronoknya bangun pagi dapat lihat tanaman kita sendiri kan kawan. Yang ni Cik Ita tanam pokok Cik Ita dalam pasu, dalam polybag, dalam kawasan pagar Cik Ita je kan kawan. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang ke channel Cik Ita Milagro. Untuk video kali ni kan kawan, kita nak tengoklah tanaman kita yang Cik Ita tanam pokok-pokok bunga yang senang untuk kita jaga kan kawan. Untuk kali ni Cik Ita tanam pokok kan kawan, ataupun pokok bunga dengan pokok bunga yang senang kan kawan untuk kita jaga. Yang ni kebanyakan kan kawan pokok bunga wingka dan juga pokok bunga kek embong kan kawan. Kita tengok pokok bunga dulu, nanti kita akan tengok pula sayuran yang Cik Ita tanam kan kawan. Ni adalah pokok bunga wingka. Untuk pokok bunga wingka Cik Ita suka tanam kan kawan, sebabnya bagi Cik Ita lah dia senang jaga. Kita siram air, letak baju, nanti meriah bunga dia. Kalau kat sini pula kan kawan pokok bunga kek embong kan kawan. Untuk pokok bunga kek embong ni tu hari Cik Ita beli dia biji benih kan kawan. Satu paket tu dia ada macam-macam warna. Lepas tu Cik Ita semai, alhamdulillah hidup dan ni adalah hasil dia kan kawan. Cantik kan kawan ni. Jadi senang lah bagi Cik Ita, dia nak jaga pun senang, dia rajin berbunga. Dan kawan-kawan untuk orang kata nak biakkan dia pun senang kan kawan. Macam ni kan kita tanam dia, nanti dia akan keluarkan biji. Lepas tu biji tu dah matang ataupun dah okey lah maksudnya kan kawan kan. Kita boleh semai lagi. Untuk hari ni cuaca agak baik, jadi kita boleh tengoklah sedikit kan kawan tanaman Cik Ita. Sebabnya tempat Cik Ita ni kan kawan, kalau tak panas tu hujan. Memang sekarang ni musim panas Cik Ita rasa kan kawan. Dia punya panas tu kadang-kadang pokok ni layu. Jadi kalau macam Cik Ita biasanya, kalau Cik Ita nak buat video macam ni kan kawan, Cik Ita ambil waktu pagi. Kalau waktu pagi pokok ni masih segar. Dekat tempat angsa ni kan kawan, Cik Ita tanam tu tu pokok kaduk. Yang ni boleh buat ulam, boleh buat masak, boleh kan kawan, ataupun buat masak macam ala-ala Thailand tu. Kalau miangkam ke macam tu lah yang kita makan dengan kacang, dengan sos tu kan kawan. Yang ni Cik Ita baru terim, jadi bunga dia punya daun dia cantik-cantik lah kan kawan. Dia punya daun tu masih muda yang keluar tu. Ini kalau buat ulam sedap ni kan kawan. Anak-anak pokok cili pun banyak kan kawan. Ni kita nak kena ubah nanti. Sebelum Cik Ita nak balik kampung, Cik Ita nak ubah dulu. Sebabnya kalau Cik Ita lambat ubah, takut dia mati kan kawan. Dekat sini cuaca panas. Kadang-kadang yang ni kering ni kan kawan kalau kita tak siram. Yang ni pula antara lah kan kawan pokok kesukaan Cik Ita. Yang ni pokok bunga wingka. Yang ni bunga wingka gantung. Sebab untuk bunga wingka ni Cik Ita ada tanam dua kan kawan. Kalau yang ni wingka gantung, yang ni pun wingka gantung ni kan kawan. Cik Ita tak sempat nak gantung lagi. Ni pun wingka gantung kan kawan. Ni sebenarnya Cik Ita nak alihkan dia dalam pasu yang lebih besar ni kan kawan. Sebab pasu ni dia kecil. Jadi pokok ni kan kawan, macam Cik Ita cakap sini, cuaca dia panas. Memang nanti kalau tengah hari dia kering. Jadi Cik Ita nak ubah dia dalam bekas yang lebih besar. Ni cantik kan kawan. Bagi Cik Ita lah, bunga wingka ni senang jaga berbanding pokok bunga lain. Kalau kawan-kawan macam mana? Yang ni pun pokok bunga wingka Cik Ita kan kawan, cantiknya. Tu macam Cik Ita cakap, Cik Ita suka pokok bunga wingka ni kan kawan. Dia senang jaga. Lepas tu orang kata tak adalah, orang kata susah kita nak membaja ke apa. Tak payah kan kawan, pokok bunga wingka ni kita siram air selalu. Dia cukup cahaya matahari pun dia dah keluar bunga. Raya ni kan kawan, yang ni Cik Ita baru dekor ni. Cik Ita letak lampu-lampu solar. Kalau waktu malam dia cantik kan kawan ni. Meriah lah sikit kita punya laman kita sambil kita lepak-lepak dekat rumah kita, dekat orang kata luar ni, kita boleh lah tengok ni kan kawan. Kita punya kawasan ni, kalau waktu malam lampu-lampu ni cantik ni. Yang warna purple tu kan kawan bunga kek embong, ataupun Cik Ita pernah dengar orang panggil bunga panca. Macam tu lah kan kawan. Tapi yang ni bunga kek embong yang biasa je. Dia punya biji benih tu banyak kan kawan. Nanti kalau dia dah matang, dah tua, kita boleh semai lagi kan kawan. Tu semua bunga kek embong. Dia ada macam-macam warna kan kawan. Tu pula tak sempat nak ubah tapi dah berbunga kan kawan.
Yang ni bunga kembung juga, cik tak suka warna dia tu kawan-kawan. Cantik sangat ha. Lagi satu, untuk bunga kembung ni cik tak suka tanam dia bukannya apa kawan-kawan. Kita tanam katalah satu pokok, nanti dia bercabang-cabang. Macam ni ha. Banyak cabang, jadi bila banyak cabang, banyak bunga. Dekat sini ada pokok bunga kembung juga. Yang ni cik tak letak di dalam pasu yang agak besar. Jadi pokok dia merimbun kawan-kawan. Cantik kawan-kawan bunga dia. Macam cik tak cakap kali ni cik tak tanam pokok bunga yang senang-senang. Pokok bunga kembung, pokok bunga matahari, pokok bunga wingka kawan-kawan. Ni adalah salah satu cara cik Tan nak biarkan pokok bunga wingka cik Tan banyak kawan. Cik Tan ambil keratan batang dan cik Tan cucuk. Ni dah keluar dia punya tunas-tunas baru ni kawan. Senang rupanya tanam pokok bunga wingka ni. Boleh daripada keratan batang. Boleh juga dari biji benih. Yang ni keratan batang kawan. Untuk corak ni cantik. Ni bunga kembung. Tu cik tak cakap kawan. Masa cik tak beli biji benih tu, dalam satu paket tu dia ada macam-macam warna. Bila kita semai kawan. Ni kawan ada yang warna macam ni. Kalau yang ni cik tak tanam dia dalam pasu yang besar. Jadi kawan dia merimbun macam tu. Penuh bunga. Lepas tu dalam pasu tu cik tak tanam 2 pokok ke 3 pokok. Memang cantik kawan macam ni kawan. Seronoknya. Bangun pagi kadang-kadang ada rama-rama datang. Memang terapi lah bagi cik Tan yang duduk rumah ni kawan kan. Lepas sahur, cik Tan selalu duduk dekat tempat sini kawan. Tengok-tengok pokok bunga cik Tan. Kadang-kadang datang rama-rama yang besar tu kawan. Penuh dia punya biji benih tu kawan. Ini kalau dah tua nanti kita ambil, kita tabur lagi cantik. Kalau kawan yang duduk kawasan yang besar macam dekat kampung kawan ni lagi cantik tanam bunga kembung ni. Tabur je dekat tanah nanti dia keluar meriah kawan. Tapi macam cik Tan kan tak ada kawasan yang luas. Jadi cik Tan tanam dia dalam pasu, dalam polybag. Tapi dia tetap cantik, tetap meriah, banyak bunga kawan. Yang ni pokok bunga kembung, cik Tan tanam di dalam pasu warna putih ni kawan. Bunga dia macam ni. Yang ni antaralah warna yang cik Tan suka kawan. Nak panggil warna dia macam mana ya? Macam orange sikit macam tu kawan. Ini kalau tanam banyak-banyak ni kawan cantiknya. Warna dia macam tu. Menyelahkan kawan kan. Senanglah macam cik Tan cakap tadi tanam pokok bunga kembung. Dah orang kata dah meriah. Warna ni cik Tan suka. Jom kita nak tengok warna lain pula kawan. Yang ni pokok bunga kembung juga. Warna dia macam ala-ala bunga sakura tu kawan. Warna-warna macam krim. Macam tu lah. Nak cakap putih tak juga, dia macam krim-krim. Cantik ni kawan. Hari tu lagi cantik sebab yang ni dia dah kurang sikit dia punya bunga kawan. Tapi tetap cantik. Cik Tan tanam di dalam pasu. Yang ni bunga kembung juga. Mungkin dia ni terlebih baja ke cik Tan tak tahu kawan. Tapi cik Tan tak letak baja lagi. Cumanya daun dia ni terlalu merimbun. Jadi bunga dia kurang kawan. Dia baru-baru orang kata macam belajar nak keluar bunga. Warna purple. Yang ni pun cik Tan tanam dalam pasu kawan. Yang ni cik Tan rasa nanti kalau dia keluar bunga mesti meriah. Ni antaralah orang kata bunga-bunga kembung yang cik Tan tanam. Cik Tan dekat bawah tu cik Tan tanam bunga wingka. Jom kita tengok warna bunga wingka. Yang ni pokok bunga wingka cik Tan juga kawan. Yang ni warna purple. Ni baru habis bunga. Itu hari dia meriah kawan. Cik Tan terim dia keluar pucuk dan dia keluar bunga barulah kawan. Sebelah ni pun ada cuma dia punya daun. Tak tahu lah cik Tan kenapa tak. Daun dia warna macam ni kawan. Tapi bunga dia sama yang ni. Warna purple. Cantik kan kawan-kawan. Kita dekor-dekor sikit halaman rumah kita. Tak payahlah pokok-pokok yang besar. Orang kata pokok-pokok yang terlalu mahal. Macam ni pun dah cantik kan kawan. Kawan tu dia punya batang dia. Yang ni bunga kembung cik Tan. Punyalah gemuk kan kawan batang dia. Dekat dalam pasu ni tu hari cik Tan nak buat kompos kan kawan. Yang ni apa kata kompos ni sebenarnya batang-batang ataupun ada tercampur lah biji benih roselle. Sekali tu kan kawan, agaknya dekat sini redup, dia subuh. Naik ni biji-biji benih roselle ni kan kawan. Ni bonus ni kan kawan. Nanti kita korek dia, kita letak dalam pasu yang besar dapat roselle.
Macam biasa, kalau baja, Cik Tan mesti pakai baja Milagro ni kan kawan. Cik Tan suka pakai baja Milagro ni bukannya apa kan kawan. Sebab dia ni 100% bahan-bahan organik kan kawan. Dan juga bila kita pakai baja ni, tanah tu kan kawan, dia akan jadi lembut. Sebab antara fungsi baja ni melembutkan tanah, menyuburkan tanah, bagi tanah gembur. Dan kata bagi pokok kita subur, bunga banyak, buah banyak. Senang kan kawan, pakai je satu baja. Letak je 2 minggu sekali dalam 2 sudu. Macam tu dah kan kawan. Untuk baja Milagro Premium ni kawan, dia datang dalam bentuk serbuk yang macam ni. Senang lah kan kawan kita nak tabur-tabur. Jadi kalau macam Cik Tan tak pakai baja lain kawan. Kita hanya pakai satu baja ni saja. Senang kan kawan untuk satu baja. Tapi tanaman semua kita boleh guna. Macam ni lah kan kawan. Katalah pasu kita tak besar sangat. Letak je satu sudu dah cukup. Okey, letak keliling macam ni. Biarkan kan kawan. Nanti pokok kita subur, bunga banyak. Barulah seronok tengok. Wah, tengok kan kawan, ni adalah pokok bunga wingka. Agaknya biji benih dia jatuh. Dia ni kan kawan kita semai. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang tak hidup. Tapi bila dia nak hidup sendiri, Tuhan kan kawan. Dekat lubang-lubang polybag pun dia hidup. Ni pula adalah pokok pakcoy Cik Tan. Cik Tan kalau tanam pakcoy ni, Cik Tan suka tabur dia dalam pasu, dalam polybag macam ni kan kawan. Kalau kita nak jadikan dia besar, kita tanam satu-satu. Tapi kalau macam ni, Cik Tan suka ambil ni kan kawan, buat ulam, lembut-lembut ni kan kawan macam ni. Sedap rupanya. Tu hari Cik Tan cuba sekali. Cik Tan tengok kan, ramai yang buat dia ulam. Cik Tan pun cubalah kan kawan. Rupanya sedap, manis kan kawan. Ambil yang kecil-kecil macam ni lagi sedap daripada kita ambil yang besar-besar tu kan kawan. Dekat atas ni masih pokok wingka, tapi yang ni wingka kita panggil wingka apa ni kawan? Wingka juntai. Yang ni kan kawan. Yang ni pun cantik ni. Sebab tu Cik Tan tu hari ada tengoklah FB kawan-kawan. Bukan FB, Cik Tan tengok YouTube kawan-kawan tanam pokok bunga wingka ni kan kawan. Jadi bila Cik Tan tengok selalulah Cik Tan tengok Cik Tan dah jatuh hati. Sebab dulu Cik Tan tak suka sangat tanam bunga ni kan kawan. Yang ni pokok bunga spider plant kan kawan. Yang ni dah tak cantik. Yang ni kalau kita ubah nanti dah boleh hidup. Ni Cik Tan tanam dalam ni. Tu adalah sedikit daun sup Cik Tan kan kawan. Tu yang dekat bawah ni. Yang ni Cik Tan semai biji benih. Ni bunga. Bukan marigold kan kawan. Yang ni biji benih. Alamak lupa pula lah nama dia kan kawan. Baru Cik Tan ingat kan kawan ni biji benih bunga zinia. Itu hari Cik Tan tabur aja dia hidup. Yang ni pun Cik Tan nak kena ubah ni kan kawan. Zinia ni salah satulah pokok bunga yang senang juga untuk kita jaga ni kan kawan. Ini banyak warna ni, cantiknya. Cik Tan ni kan kawan kalau menanam memang Cik Tan cari cara yang mudah je kan kawan. Macam ni Cik Tan nak makan sayur, Cik Tan tanam dia dalam pasu-pasu gantung. Satu kan kawan kita boleh makan sayuran ni. Satu lagi kita boleh buat dekor-dekor kan kawan. Macam ni dah 5 bulan ni kan kawan. Bila Cik Tan nak makan, Cik Tan akan ambil ni kelopak-kelopak yang bawah ni. Nanti yang ni dia besar lagi. Cik Tan jaga. Padahal tanah dia tak banyak kan kawan. Tapi dah kat 5 bulan ni. Cik Tan nak perbanyakkan pokok ni. Ni hasilnya Cik Tan tanam pokok ni je kan kawan. Pokok sayuran ni. Kobis Cina tu kan kawan. Kalau kita tanam dekat tanah ataupun pasu yang besar, Cik Tan rasa dia jadilah ni kobis ni. Tapi yang ni, Cik Tan makan dia punya daun je kan kawan. Sedap rupanya. Ni bonus ni. Yang ni Cik Tan suka buat ulam ni kan kawan. Sirih Cina. Ini bagus untuk kesihatan wanita kan kawan. Kalau kawan pernah makan, rasa dia biasa je. Tapi bau dia macam ala-ala sirih. Yang ni pokok kucai kan kawan. Tu dah berbunga dah. Yang ni Cik Tan tanam kucai. Kampung Cik Tan tanam dia dalam pasu gantung macam tu. Daun ni kalau nak buat laksa, nak buat asam pedas, kalau tak ada tak sah kan kawan. Ni daun kesum, Cik Tan tanam di dalam tu. Dalam pasu gantung je kan kawan. Senang, memudahkan kalau kita nak makan. Kita ambil je pucuk dia, nanti dia akan kembang lagi cantik kan kawan. Cik Tan ada satu pasu dan dekat sini Cik Tan ada satu pasu lagi kan kawan. Lepaslah untuk kita nak buat asam pedas, buat laksa kan. Yang ni tu inuan. Satu pokok wingka, satu lagi pokok jagung. Yang ni Cik Tan ambil keratan, Cik Tan cucuk. Dah hidup lah kan kawan. Yang ni anak pokok wingka. Tengok tu kan kawan, dia dah keluar pucuk-pucuk baru. Mudah nak tanam pokok wingka ni kan kawan.
Ini kan kawan anak pokok bunga matahari. Kadang-kadang cikta semai cikta tanam di dalam bekas-bekas gantung macam ni dulu kan kawan. Cumanya nanti bila dah besar macam ni nanti cikta kena ubah dia dalam pasu yang lebih besar. Kalau dalam ni dia hidup kan kawan, cumanya bunga dia kecil. Tengoklah kawan dalam pasu dinding pun cikta tanam bunga matahari Pak Coy. Yang ni bunga matahari ni macam cikta cakap sementara aja, nanti cikta akan ubah dia dalam bekasan besar. Kalau bahagian bawah ni anak-anak Pak Coy kan kawan. Cikta suka makan lah kan kawan anak-anak Pak Coy ni. Rasa dia lebih sedap, manis kan kawan. Untuk bahagian bawah ni cikta masih kemas-kemas lagi. Yang ni semua anak pokok bunga matahari. Kalau nak tengok tak pokok bunga matahari cikta tumbuh punyalah banyak. Jom kita nak pergi belakang. Yang ni pula kan kawan anak-anak pokok terung putih kan kawan. Terung warna putih. Ni nak kena ubah dah ni kan kawan. Yang ni pula anak-anak pokok kacang panjang renik kan kawan, ni pun nak kena ubah ni. Cikta suka semai dia dalam bekas-bekas macam ni. Nanti bila kita nak tanam, tarik macam ni je kan kawan. Dah boleh semai. Bukan semai, dah boleh tanam dia dalam pasu yang besar. Tu pokok cili Cik Ita kan kawan, subur kan? Yang ni kawasan depan Cik Ita. Cikta ambil sebahagian daripada tempat parking kereta je kan kawan. Kawasan dia tak besar. Tapi kan kawan, walaupun kawasan tak besar kan kawan, masih boleh dekor-dekor. Boleh tanam sayuran macam ni kan. Cikta letak pintu gerbang ni. Nanti dekat bahagian atas kita boleh tanam sayur gantung aja kan kawan. Kalau pokok bunga wingka ni tu dia kawan, tengoklah dinosaur datang. Ya Allah, montelnya. Dia nak kena buang ni kan kawan kalau biarkan habis pokok. Ni ada pokok pakcoy lagi kan kawan. Kita tanam dalam pasu yang letak dekat dinding macam ni kan kawan. Okey, tu satu. Ni ada lagi satu. Yang ni dua ni pokok bunga matahari kan kawan. Macam cikta cakap, kita ni kalau nak menanam senang je kan kawan. Janji ada bekal, letak je biji benih. InsyaAllah kalau dia tumbuh macam ni dah boleh makan. Yang ni kan kawan anak pokok cili bara ni kan kawan. Nanti kita nak tanam. Cikta semai dalam bekas-bekas macam ni. Lepas tu nanti kita tanam. Yang ni pokok cili bara ni kan kawan. Sekarang harga cili boleh tahan mahal dia. Tu dia kan kawan pokok bunga matahari sekali tumbuh. Penuh kan kawan. Untuk bahagian belakang dia cikta masih kemas lagi. Yang ni kan kawan cikta itu hari tabur lah biji benih bunga matahari dalam tu putih ikan macam ni. Sekali kan kawan dia tumbuh macam ni kan kawan. Penuh nanti cikta nak kena alihkan satu persatu. Barulah pokok ni lebih besar, bunga dia lebih subur. Tengok tu kan kawan, meriah. Satu tu penuh dengan anak-anak pokok bunga matahari. Nak tengok satu lagi tak kan kawan? Yang ni pokok tomato. Tapi cikta ni kalau pokok tomato dia tak mau geng sangat lah kan kawan. Dia tak mau jadi sangat. Cikta kalau tomato serenda, tak pandai sangat. Tengoklah kan kawan dalam besen pecah pun cikta semai ni kan kawan. Biji benih bunga matahari sekali dia tumbuh tu dia kan kawan. Penuh ni ada pokok bendeh. Bendeh pun gemuk. Yang ni kita nak kena alih ni kan kawan. Tengok tu matahari ni kalau berbunga cantik ni kan kawan. Wah, ni bonus bunga matahari ni. Dia punya anak pokok ni hidup sendiri. Mungkin biji benih yang lama jatuh dan dia tumbuh sendiri kan kawan. Yang ni ada dua pokok bunga matahari kan kawan. Yang ni mungkin biji benih dia tu jatuh. Tanah ni subur. Jadi kan kawan dia tumbuh gemuk-gemuk ni kan kawan. Yang ni cikta tak sabar-sabar nak bagi dia keluar bunga. Memang cantik besar kan kawan. Yang ni pokok sayur kacang botol ni kan kawan. Itu hari cikta petik buah dia banyak. Cumanya sekarang kan musim panas. Memang kena letak air banyak ni kan kawan. Pokok kacang botol sedap buat ulam. Cili ni bonus menanam kan kawan. Sebenarnya dia tumbuh dekat polybag ni. Kan kawan tengok pokok dia kecil tapi dia dah keluar ni buah kan kawan. Buah cili. Ni lah kan kawan kalau kita menanam kadang-kadang kita ada dapat bonus macam ni. Tanam kau memang susah nak hidup tapi bila dia hidup sendiri dia berdikari kan kawan. Dah keluar bunga rezeki lah. Alhamdulillah. Yang ni cikta ada sedikit lah kan kawan pokok kangkung. Lepas lah kan kawan buat ulam, buat goreng. Dan dekat sini, ni pokok terung kan kawan. Yang ni pokok terung warna hijau. Sedap kan kawan terung ni. Okey, pokok dia agak besar. Lama cikta tanam ni kan kawan. Puas makan jugalah dia punya buah. Alhamdulillah.
Dekat sini ada sebahagian lah pokok cili, pokok terung Cik Ita kawan-kawan. Cik Ita lepas raya nanti baru Cik Ita nak perbanyakkan sayuran. Sebabnya sekarang ni Cik Ita malas nak tanam lagi kawan-kawan. Kan nak raya, Cik Ita balik kampung lama. Takut dia mati. Jadi kita tanam dulu, kita jaga dulu apa yang ada. Alhamdulillah kawan-kawan, Cik Ita dah selesai untuk buat video hari ni. Sedikit sebanyaklah cara Cik Ita kongsi dengan kawan-kawan. Macam mana Cik Ita tanam. Walaupun kawasan kita kecil, kawan-kawan masih boleh menanam. Seronok kawan-kawan bila kita tanam sendiri sayuran ataupun pokok bunga daripada biji benih ke. Ataupun kawan-kawan beli, kawan-kawan jaga. Memang seronok. Dia macam bagi kita satu kepuasan. Setuju tak kawan-kawan? Kalau kawan-kawan setuju dengan Cik Ita, apa kata bantu Cik Ita tekan like, share, komen, and subscribe. Kita jumpa lagi kawan-kawan. Cik Ita nak ubahkan ni anak-anak pokok bunga matahari.